Pergi Karak nak beli durian kat sini bersama dengan kentang yang handsome. Ni artis ni. So kita tengok durian-durian kat sini. Sedap tak? Jom. Guys. Sedap. Masuk durian, angkat durian. Angkat durian bukan bosik. Angkat durian punya basket. Memang lah. Korang Blackton 30 je dah. So kalau korang nak beli Blackton datanglah kat sini. Ni original Blackton. Ini original ni. Try satu. Pakai sini ya? Ya dia. Ni lubang ni tak. Ni okey tak okey. Apa kita boleh buka? Jangan buka, tak nak buka, tak nak buka. Saya buka. Dia tak nak buka. Tak nak buka. Saya nak buka. Dari atas tak lubang lah. Lubang ni kok tidak. Kita tengok durian dia. Blackton ni RM30 guys. So kalau kau nak beli Blackton datanglah di Karak. Ni apa tu? Hidup apa ni dia 24. Ni dia 24. Kapodak. Ada lagi tak? boleh ambil ni lah boleh. Boleh ke? Boleh. Ambil satu. Satu lagi. Okey, jom. Kita nak ronda-ronda. Sini murah gila ya. Sini apa namanya kalau yang Musangking berapa ni? Musangking 30,000. 30. Korang Musangking grade A korang. Kalau dekat KL korang ni 50 korang. Kat KM 60 lah, 50. 50 lah. Korang murah korang. Kira boleh bang? Boleh. Abang? Kejap respect. Ini dulu kan? Ayo dulu. So kita tambah lagi sebab ni semua. Okey, hari ni saya di Belanjok di abang ni makan. Abang kat sini lah. Abang ni tadi makan. Durian apa bang? Cuba abang share sikit. Dan di 24. Di 24 ni dah lama. Ramai orang yang tak suka. Ya. Tapi kenapa abang suka di 24 berbanding Musangking, Blackton dan sebagainya? Cuba abang share sikit. Yang pertama sekali harga dia murah. Daripada yang Blackton, daripada Musangking. Dan kualiti yang segi buah dia bukan sama je. Sama dengan tu. Dan dia lemak, dia ada rasa lemak-lemak sikit. Ya. Itu yang saya suka tu. Tapi itu sekali murah lah. Ini D2. Okey, abang sebagai ni D2. Saya tak nak makan D2. Okey. Sedapnya. D2 sedap. D2 ni jarang dikomersial. Cuba tunjukkan D2. Okey, abang cerita sikit. Apa perbezaan D2 dengan yang dia orang tak tahu pasal D2. Cuba share sikit. Ini memang sedap D2 ni kalau dibanding dengan apa tu D24. Siapa dia kecil? Memang kecil. Adakah nama dia D2 ataupun ada Memang D2. Dan benih dia ada. Datuk Nina betul juga kan? Datuk Nina. Walau saya tak tahu. Tapi ni D2. Nah, makan tu. Duduk sini. Sekali. Okey, ni